Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini memberi amaran keras kepada Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong King Sing serta kementerian berkenaan agar memastikan bahawa kesilapan menghidangkan arak di acara rasmi kerajaan tidak berulang. Perdana Menteri berkata penjelasan kementerian itu bahawa minuman keras hanya dihidangkan selepas selesai acara rasmi adalah tidak wajar kerana dasar kerajaan secara tegas tidak membenarkan ia dihidangkan sama sekali. Mengulas lanjut, Anwar berkata, jemaah menteri dan seluruh jentera kerajaan telah diingatkan supaya tidak cuai dalam menangani isu terbabit dan perlu memastikan kesilapan yang sama tidak berulang pada masa hadapan. Terdahulu tular gambar memaparkan program didakwa Global Travel Meet 2025, gala dinner di bawah Tourism Malaysia menyajikan minuman beralkohol, namun King Sing menegaskan pihak industri dan sektor swasta teruja dengan acara global yang julung kali dianjurkan itu sehingga menaja serta meraihkan rakan-rakan industri antarabangsa melalui majlis makan malam berkenaan. Tambahnya lagi, acara selama 2 hari setengah dianjurkan dengan inisiatif pihak industri serta sektor swasta itu berjaya menjana impak ekonomi bernilai RM420 juta. Saya nak tanya berkenaan smoke tax. Ada sebab smoke tax lagi beri amaran Menteri pun ada kan? Ia dasar kerajaan tegas tidak membolehkan acara rasmi kerajaan menghidangkan arak. Satu. Keduanya, penjelasan Motek ialah bahawa ini setelah selesai acara rasmi. Tapi tempat yang sama menjadi sama. Kami telah memberikan peringatan keras kepada Menteri dan Kementerian supaya tidak mengulangi kesilapan ini. Walaupun penjelasan itu adalah bahawa program berakhir. Tetapi tidak wajar sama sekali dan bagi kerajaan, saya akan peringatkan jemaah menteri dan seluruh jentera kerajaan supaya tidak cuai dalam masalah ini. Terima kasih. Adakah menteri dan kementerian itu menotai permohonan maaf? Saya akan rujuk dengan Menteri Tiong